harap kau. Lepas tu hok dulu hok jadi hikis segar-segar. Orang susah berlaku buat kerja tu aku. Nane sayu, iga ikan. Kawan ni lah hok cari peluh-pelah, buat padi. Hok tu aku duk makan segar-segar ni, hok ni jasa pokok dia lah kata tu aku. Ha tengok. Jadi Islam nak ajar kita, nak royak kata cerita, nak royak cerita. Kata kemiskinan dan kekayaan ini saling-saling ada manfaat. Kalau pokok kita ni kaya belaka, selok rasa. Nasi pagi tak ada. Sebuti Kelantan girang, tak ada orang jual nasi pagi. Kaya belaka okey. Nak makan rumah belaka. Orang nak jual siapa dia? Ambo jual nasi pagi dulu cari pitih sama Sri. Dah ke rumah Pak Tikak siapa dia nak jual. Dah pitih masuk 500,000 sehari, 500,000 sehari. Buat apa dia jual nasi pagi? Nak makan caco tak boleh, nak makan lopak tiga tak boleh. Tak ada orang nak buat dah. Kaya belaka lah ni. Ha tengok ke hak juga. Maka Islam suruh tengok masyarakat tu hak susah, hak kaya ada manfaat. Ada setengah orang tu nampak kemiskinan, kita membasmi kemiskinan.